Assalamualaikum. Nak tanya sikit ni. Abang menggunakan QR ni macam mana rasa? Susah ke senang? Pendaftaran secara QR. Boleh ya? Maknanya tak adalah susah ya. Jadi kita warga emas ni kadang ada orang kata tak boleh nak buat lah apa ya. Jadi kita try dulu ya. Try dulu. Jadi terima kasih bang. Ini YouTube. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Dah daftar dah nama? Kena tangan ya. Jadi saya nak tanya ni, menggunakan QR code ni jadi rasa susah ke senang? Jadi kita cuba survey pula abang buku kita. Macam mana abang buku kita? Pada setiap hari Sabtu ramai orang khusus haji ni apa pendapatan dari segi pendapatan macam mana? Meningkat ke? Ramai orang datang membeli ke atau macam mana? Ini pun toke ayam goreng, ini tak bawa ayam goreng ni. Kita memang ada membuat jualan Aduh. setiap Sabtu dan Ahad di sini. Saya tunjuk ni abang punya buku. Abang ni pun dah jadi wakil penjual buku ibadah haji ya. Nota kursus haji pun ada dijual di sini dan dia jadi wakil lagi wakil haji. Dan banyak lagi buku lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah datang. Dapatkan buku haji terutama di sini RM25 saja. Dan banyak lagi buku lain. Apa harapan? Harapan tahun baru. Assalamualaikum. Saya ini nak buat penilaian sikit tentang berapa tahun ni abang-abang kakak-kakak ni mengendalikan kursusnya. Jadi apa masalah yang timbul? Salah je. Pandang ni lah. Sabar tengah fikir je. Ini bukan YouTube ni. Ini bukan TikTok ni. Salah. Ada masalah tak setakat ni? Overall ni QR ke? Ada orang tak boleh buat QR ke daftar? Ada masih ramai lagi. Jadi apa dibuat kepada orang yang tak boleh nak buat? Ada membantu tak? Jadi kami mahu orang yang tak boleh nak pakai QR tu dia boleh minta bantuan daripada petugas-petugas kita ni ya. Petugas-petugas kita ni saya membantu. Betul. Jangan pula petugas tak pandai pula. Okey, terima kasih. Dari segi makanan macam mana? Cukup? Puan Cik Siti. Puan Siti. Makanan cukup ke tak cukup?